Assalamualaikum. Selamat petang. Ini saya nak bertanya lah berkenaan dengan saman Tun kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan sakau-sakau ni. Sebab saya mencari-cari daripada semalam lah kan, petang semalam, apa sebenarnya yang disakau oleh Tun. Sebab perkara ni dah lama dah, 30 berapa tahun dah, 20 tahun lebih lah. Saya diberitakan tentang Tun menyakau. Tapi persoalan dia sekarang, bila Tun saman Datuk Seri, saya tak jumpa kat mana-mana apa benda yang dia sakau. Sebab saya tak jumpa. Yang saya dengar, yang saya perhatikan daripada komen-komen, daripada apa yang ada di TikTok, banyak mengatakan bercerita kebanyakan kepada cerita politik. Jadi tak ada kena-mengena dengan apa yang disakau. Jadi cuba komen-komen apa yang Tun sakau. Saya pun pening, apa benda yang tu peguam dia tak boleh menceritakan ke, apa benda yang Tun sakau. Yang 6 kotak tu benda bawa lah. Sepatutnya okey, ini kotak nombor 1. Ini Tun sakau ni. Tapi saya tak nampak daripada berita mahkamah tu. Di mahkamah yang menceritakan apa benda yang dia sakau dan apa benda yang Tun akan defend. Sebab yang saya tengok banyak pada benda-benda yang politik lah. Ini mahkamah bukan tempat arena politik. Mahkamah ni untuk mencari keadilan dan mencari kebenaran. Jadi apa benda yang tim Datuk Seri merepek tim Anwar Ibrahim ni merepek. Aduh, apa punya lawyer macam itu. Aku nak tahu apa yang disakau. Itu yang 6 kotak tu, apa benda yang disakau. Ngarut lah ni lawyer Anwar Ibrahim ni. Kau cerita lah apa benda ni ke Tun? Ini Tun